Bayangkan, seteguk air yang anda minum pagi ini mungkin pernah mengalir di sungai yang diminum oleh manusia Paleolitik 10,000 tahun lalu. Mustahil atau sebenarnya benar? Okey, sebelum itu jangan lupa untuk tekan dulu butang subscribe, tekan loceng untuk video saya yang seterusnya. Ramai yang tidak tahu, air tidak pernah hilang. Molekul air di bumi ini berputar dalam satu kitaran hidrologi sejak berjuta-juta tahun. Setiap teguk air hari ini mungkin pernah melalui bubuh dinosaur, mengalir di gua Paleolitik atau menjadi ais di kutub utara. Jumlah air di bumi hampir tetap sejak zaman purba. Kita hanya menyitar air semula, air yang sama. Air adalah pelarut universal. Ia menyimpan rahsia mineral, DNA mikroorganisma dan jejak bumi. Air dalam tubuh manusia sekitar 60 hingga 70%. Badan kita adalah air. Jadi, kita sebenarnya hidup dalam lautan kecil di dalam diri sendiri. Air Paleolitik vs air kita. Masyarakat Paleolitik minum terus dari sungai, tasik dan mata air. Hari ini, kita minum air yang melalui penapisan moden, tetapi molekulnya tetap sama. Mungkin molekul yang sama pernah mengalir di sungai purba satu ketika dahulu. Setiap molekul air boleh bertahan berjuta tahun, hanya berubah bentuk, buap, ais, cecair, tetapi tidak pernah hilang. Jadi, bila anda minum air segelas pada hari ini, anda bukan sekadar menghilangkan rasa dahaga. Anda sedang meneguk sejarah, menelan memori bumi dan mungkin berkongsi molekul yang pernah diminum oleh nenek moyang kita di zaman Paleolitik dahulu. Jika anda rasa air hanyalah cecair yang biasa, fikirkan semula, ia adalah arkib hidup bumi. Tekan butang subscribe kerana episod seterusnya kita akan bongkar rahsia misteri lain. Mungkin tentang udara yang anda sedut sekarang.